Suami isteri bercerai semasa dalam iddah suami meninggal dunia. Apakah isteri berhak terhadap harta pusaka? Dengar baik-baik orang kemamang. Dia bercerai laki bini, tapi masih dalam iddah. Laki pula mati. Okey? Contoh faham Suami isteri separate bercerai. Ini isteri, ini suami. Okey? Suami pergi kerja, cerai dah, dalam iddah lagi. Belum berlalu iddah, dalam iddah. Faham? Suami pergi kerja di Kuantan, accident di Cikating. Mati. Bini ni dapat saka ke tak? Bang, nak tahu dapat saka ke tak, dia mesti dalam iddah. Dia dalam iddah lagi. Dalam iddah hukum masih isteri orang. Dapat saka. Yang tidak dapat saka, habis dah iddah. Ataupun pasah mahkamah, tak dapat. Ataupun tolak bain. Tolak bain, tolak 3. Atau tolak yang belum lagi jimak, tak dapat harta. Dia baru nikah, baru duduk bersanding, tak jimak lagi, berebut pisah nak belah kek, berocohnya, cerai. Tidak ada iddah. Mati suami, tak akan saka. Faham? Okey? Selama dalam iddah, 1 kali cerai, 2 kali cerai, belum 3, mati suami, dapat saka. Okey?